Hai, Assalamualaikum warga Burger Kuantan. Okey, yang mana duduk di Kuantan ataupun di luar Kuantan, yang korang boleh datang di kedai Cafe Sisi Kos. Sebab masakan dia masakan warisan Haji Wahid daripada Johor tau. Yang mana orang Johor nak try masakan Johor, boleh datang di Cafe Sisi Kos. Jom kita masuk. Abang lapar, kakak lapar. Bang, nak tanya sikit boleh bang? Ya, ya. Abang makan apa ni bang? Oh, ni nasi ambur. Sedap tak bang? Oh, sedap ya amat. Nak tabur kau ya? Ya, sedap bang. Yo, sedap. Itu nampak macam nak habis dah bang makan. Yo, 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 yo. Saya nak masuk dalam je, saya nak jumpa toke dia bang. Okey, baik. Siapa toke Sisi Kos ni bang? Baik, baik. Saya nak tanya orang dalam lah. Okey bang Sedap makan. Okey guys, kita dah jumpa toke Sisi Kos guys. Jom masuk kita tengok. Assalamualaikum bang. Ya, waalaikumsalam. Bang nak tanya bang. Ya. Abang toke kedai Sisi Kos ke bang? Betul. Saya owner Cafe Coach. Wow. Bang, cantik ya badan bang. Abang main gym ke? Terima kasih. Betul, saya main gym dan duit saya jurulatih. Oh, bang, dengar kata kedai Sisi Kos ni warisan daripada Johor masakannya bang. Betul. Kat sini adalah masakan Johor dan menu kita adalah menu besar Haji Wahid. Oh, okey guys, jangan lupa boleh datang di Cafe Sisi Kos. Sebab apa? Sebab makanan semua sedap guys. Daripada warisan Johor. 100% masakan daripada Johor. Yang mana luar pada Kuantan pun boleh datang. Hasilnya daripada orang Johor. Orang Johor kalau mana yang datang Kuantan nak rasa masakan Johor boleh datang di Cafe Sisi Kos guys. Okey guys. Assalamualaikum.